Cik, Ibu? Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang ini. Pertamanya, untuk speaker, saya rasa saya harus memulakan dengan satu magazine yang kita mungkin pernah dengar, iaitu No Taxation Without Representation. Dan saya percaya kalau kita nak terjemahkan dalam realiti sekarang ini, nampaknya kita berhadapan dengan satu suasana di mana sebuah kerajaan yang tidak popular, iaitu kerajaan 47%, memperkenalkan satu cukai. Jadi kita seolah-olah telah melanggar prinsip no taxation without representation, sebab kita tidak mewakili suara majoriti, suara popular. Dengan kerajaan yang dikatakan 160 negara itu, mereka memang kerajaan yang popular. Itu yang pertama. Yang keduanya, Tuan Speaker, saya ingin menyatakan bahawa apabila di pihak Pakatan Rakyat kita menentang DST ini, kita telah memberikan hujah-hujah dan kita telah menerangkan kenapakah di waktu ini, di saat ini, di dalam suasana ini, kita merasakan DST tidak belum lagi layak untuk dilaksanakan. Dan kita mempunyai banyak hujah-hujah yang kita telah katakan secara terperinci. Saya nak bagi contoh. Mana-mana tak payah, we don't have to be economist genius untuk kita tahu bahawa dalam mana-mana negara pun, kalau rakyat tidak mempunyai pendapatan yang tinggi, bagaimanakah kita boleh mengharapkan mereka dapat membayar cukai? Sekarang ni, ini satu prinsip yang saya rasa asas dalam ekonomi.